Assalamualaikum guys. Okey, petang ni aku nak buat inspection last sangat. Inspection last sangat dengan erti kata satu paksaan kepada owner ni, aku paksa dia jual motor ni. Tapi dia tak ada R1 merah, yang dia ada MT-07 biru. Dan mileage-nya kejap lagi kita check mileage berapa. Dalam erti kata lain, motor ni banyak parking daripada dia pergi ride. So owner aku paksa dia jual. Mileage 6,000. Ni bukti nampak. Mileage rendah gila 6,000. Salah 16,000. Aduh 6,000 pula. Ni bukan tukar meter meter original. Condition selain bergambar kita hantar video nampak. Ni aku calik-calik ni. Ni sebab banyak parking. Tapi review kena jujur lah. Inspection ni ada kesan cala ni. Dia bukan jatuh seret jauh, dia jatuh bodoh ni rasanya ni. Perkara biasa lah tu jatuh macam tu kan. Dia tak teruk lah, dia bukan jatuh seret. So ada review macam ni memudahkan bakal pemilik baru, pembeli lah. Yang ni fork tak ada leaking, tapi ada karat lah. Aduh, tapi karat tu tak makan dalam tau, boleh polish lah. Sebelah kanan karat tak? Yabuk pun ada lah. Aduh, karat tak teruk, masih boleh polish. Aku siap letak ayat lagi tu kan. Tak ada bocor. Exhaust perang sikit lah ni apa, Raven. Alah, ini jenama boleh letak macam ni kan. Kau nak letak jenama apa pun. Ni kalau tak suka bising, nanti tengoklah. Kalau ada ori kita bagi lah. Tak ada ni lah kita bagi. Tapi ada ori kita bagi, jangan risau. Aku paksa owner bagi juga ni exhaust ori. Kalau nak senyap, tukar exhaust yang besar sikit. Ni ada sarung Olin apa ni, dia punya monoshock. Tayar bunga tebal lagi. Boleh layan corner. Tadi aku corner tapi tak ada siapa nak rakam. Kita rakam dia punya tahun. Mana? Ya, jumpa, itu dia. 2024 tayar belakang, tayar depan. Mana tayar depan punya tahun ni? Sebelah sana kot. Jap. Senang macam ni kan. Jumpa 2024 juga. Tayar dia tebal. Confirm tayar warna hitam. Lampu LED, tapi biasa-biasalah. Kalau orang nak LED yang lagi power, aku ada. Lagi nak tengok apa? Okey, signal depan original, signal belakang ni air tangan aku lah. Pakai LED yang comel. Nampak kat situ kan. Harga kita ceritalah. Mai dengar bunyi exhaust.